Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Tasnimati Tarmimi Dan saya Nur Adawiyah binti Alan akan membentangkan tentang tugasan 2 bagi subjek EDUP 3093 pada hari ini. Jadi, bagi peranan saya akan menerangkan tentang kesan perkembangan pendidikan di Malaysia dan juga hubungan perkembangan pendidikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Kemudian Adawiyah pula. saya akan menerangkan tentang dasar pendidikan yang ditambah baik bagi mencapai matlamat FPK dan FPG dan hubungan perkembangan pendidikan dengan falsafah pendidikan guru FPG. Baiklah, jadi kami berdua juga akan membincangkan secara bersemuka bagi latar belakang perkembangan pendidikan di Malaysia dan juga cabaran dan cadangan yang perlu kita lakukan untuk pendidikan di Malaysia. Jadi, selamat Menonton! Baiklah, seterusnya kami akan bentangkan tentang perjalanan sistem pendidikan di Malaysia. Daripada bermula pada era kolonial ke transformasi digital dalam satu garis masa yang akan dibentangkan oleh saya, Nur Tasnimati Tarmimi Dan Nur Adawiyah binti Alan. Baiklah, berkenaan dengan tajuk yang telah kita sebut sebentar tadi, kita akan menerangkan tentang era pra-kemerdekaan iaitu tentang sistem vernacular. Baiklah, sebelum kemerdekaan yang sebelum ni kita tahu, sistem pendidikan di tanah Melayu ni adalah terpisah mengikut kaum masing-masing. Jadi, di mana setiap komuniti mempunyai sekolah dan juga bahasa pengantar mereka sendiri. Mereka juga terpisah dari segi kurikulum dan orientasi yang berbeza. Jadi keadaan ini telah mewujudkan jurang perpaduan yang sangat ketara di tanah Melayu sewaktu ketika itu. Jadi antara sekolah-sekolah yang ada semasa era ini adalah sekolah Melayu, di mana sekolah Melayu ini lebih fokus kepada pendidikan asas untuk mengekalkan cara hidup tradisional yang terhad di peringkat rendah sahaja. Jadi sekolah Melayu ni diorang hanya mengajar sehingga peringkat rendah saja, tak ada sambungan peringkat menengah. Macam sekarang kita ada sambung peringkat menengah, peringkat institut pendidikan tinggi dan sebagainya. Dulu sampai peringkat rendah sahaja. Adawiyah tahu apa? Sekolah Cina. Jadi sekolah Cina dulu dibiayai oleh komuniti Cina melalui sumbangan masyarakat. Jadi kurikulum sekolah Cina masa itu diambil dari negara China yang lebih menekankan kepada sejarah dan budaya negara tersebut. Jadi orientasi pendidikan masa itu lebih kepada nasionalisme Cina yang kurang menekankan integrasi dengan masyarakat tanah Melayu. Oh, faham. Dulu pun ada sekolah Cina jugalah. Macam sekolah Melayu je kan. Jadi, sekolah-sekolah lain juga adalah sekolah Tamil. Di mana sekolah ini selalunya orang-orang India akan tinggal di kawasan ladang, kawasan estate. Jadi, lebih banyak sekolah Tamil yang diwujudkan di kawasan-kawasan ladang dan estate untuk memastikan kanak-kanak yang tinggal, anak-anak kepada pekerja estate dapat pembelajaran lah, tidak tertinggal dalam pendidikan. Jadi mereka diberikan kemudahan yang sangat minimum, tapi mereka lebih fokus kepada pendidikan asas untuk memastikan anak-anak di estate tersebut tidak keciciran lah berbanding dengan anak-anak yang lain. Jadi Adawiyah ada nak tambah? Okey, jadi yang keempat ialah sekolah Inggeris. Jadi dulu sekolah pada waktu tu sekolah ni ditubuhkan oleh dan dibiayai oleh kerajaan British. Yang sekolah ni tujuan dia untuk melahirkan golongan elite pelajar untuk bekerja dalam bidang pentadbiran. Jadi masa tu sekolah ni akses terhad. Kebanyakannya ada golongan berada atau yang kaya sahaja yang masuk. Saya tahu sekolah Inggeris yang terkenal dulu sekolah macam MCKK, macam tu lah. Untuk anak-anak bangsawan kan. Untuk anak-anak bangsawan belajar kat situ.
Jadi seterusnya kita akan kupas tentang asas kepada pendidikan kebangsaan. Jadi asas yang pertama, apa yang Adawiyah tahu tentang asas pendidikan kebangsaan kita? Yang saya tahu ialah ada laporan Razak 1956. Masa tu laporan ini diketuai oleh Tun Abdul Razak Husin sendiri. Jadi ketika itu yang merupakan Menteri Pelajaran. Jadi laporan ini menjadi batu asas kepada dasar pendidikan kebangsaan dengan tujuan untuk wujudkan satu sistem pendidikan yang seragam bagi semua kaum. Jadi dalam laporan ini mencatatkan bahawa bahasa Melayu ini dijadikan sebagai bahasa pengantar utama. Namun sekolah jenis kebangsaan seperti Cina dan Tamil macam tadi masih dibenarkan wujud dengan syarat untuk menggunakan kurikulum kebangsaan. Jadi selain itu kurikulum dan peperiksaan diseragamkan di semua sekolah untuk mengukuhkan perpaduan dan membentuk identiti nasional. Jadi laporan Razak ni menerangkan tentang dia orang laporan ni nak menseragamkan setiap sekolah tu kan? Ya. Okey. Seterusnya yang berdasarkan pengetahuan saya, antara asas pendidikan kebangsaan ialah wujudnya falsafah pendidikan negara 1988 di mana ini falsafah ni adalah satu ajakan paradigma ke arah pembangunan insan yang seimbang dan juga holistik. Jadi falsafah ini telah menjadi panduan kepada semua aktiviti pendidikan di negara ini, khususnya kepada guru-guru. Jadi setiap guru ni mesti berpeganglah kepada falsafah pendidikan negara 1988. Tapi selepas itu wujud pula Akta Pendidikan 1996 di mana ia telah menggantikan Akta Pembelajaran 1961 di mana di sini ia akan memperluaskan lagi skop pendidikan dari prasekolah hingga ke pengajian tinggi. Jadi di sini dalam Akta Pendidikan 1996 dia mengukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu kita sebagai bahasa ilmu dalam sistem pendidikan negara. Jadi di sini dalam Akta Pendidikan 1996 ni dia banyak menekankan tentang kepentingan bahasa ibunda kita lah. Okay, jadi seterusnya yang terakhir ialah laporan Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961. Dalam laporan ni, laporan Razak ni diperkukuhkan lagi untuk dan diperkenalkan pendidikan rendah secara percuma, kenaikan darjah automatik dan penekanan kepada pendidikan, akhlak dan vocational macam kemahiran. Faham. Jadi setiap laporan ni, setiap falsafah ni memegang perkara yang berbeza lah. Dia semua tak sama. Baiklah, seterusnya kita bergerak pula kepada falsafah pendidikan kebangsaan atau lebih mudah kita panggil FPK. Jadi FPK ni dia tekankan bahawa pendidikan di Malaysia ni suatu usaha yang berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Jadi tujuan FPK ni untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jadi semua ni berasaskan kepercayaan serta kepatuhan kepada Tuhan. Jadi matlamat utama FPK ni melahirkan warga negara yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan pelajar ni mampu mencapai kesejahteraan diri serta dapat memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Faham. Jadi falsafah pendidikan kebangsaan ni memang dipegang teguhlah oleh setiap pendidik dalam negara kita untuk memastikan murid-murid dapat menjadi insan yang seimbang kan. Dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sosial sekali. Sosial sekali. Baiklah, seterusnya kita akan menerangkan tentang era transformasi pula di mana di sini wujudlah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau kita panggil PPPM bermula pada 2013 hingga 2025. Jadi Adawiyah nak tahu tak, PPM ni telah dilancarkan untuk menghadapi cabaran abad ke-21, abad sekarang lah, di mana kita nak melonjakkan lagi sistem pendidikan negara kita ke taraf antarabangsa. Hal ini untuk mencapai 5 aspirasi utama sistem pendidikan. Bagi 5 contoh.
Aspirasi tu? Adawiyah tak tahu? Memang saya beritahu. Okey, antara 5 aspirasi sistem pendidikan kita ialah aspirasi pertama ialah aspirasi akses di mana 100% enrolment menyertas semua peringkat pendidikan dari prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020. Seterusnya, aspirasi yang kedua ialah kualiti di mana negara kita akan berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS dalam tempoh 15 tahun. Jadi aspirasi yang ketiga iaitu equity di mana kita berhasrat untuk mengurangkan jurang pencapaian di antara bandar dan luar bandar, jurang pencapaian sosioekonomi dan juga gender menjelang 2020. Dovia ada tahu tak? Mesti ada tahu juga sikit tentang aspirasi-aspirasi lain. Yang saya tahu perpaduan. Perpaduan? Oh, betul lah perpaduan. Saya ingat. Perpaduan yang saya ingat, sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi untuk membentuk identiti nasional. Berkaitan perpaduan kaum dekat Malaysia lah. Oh. Okey, untuk aspirasi yang terakhir ialah kecekapan di mana negara kita memahukan kecekapan operasi yang maksimum dalam keberhasilan murid mengikut peruntukan semasa. Jadi ini adalah antara 5 aspirasi yang penting lah dalam sistem pendidikan negara kita. Ya, Dawiyah. Jadi sekarang saya akan menerangkan tentang 11 anjakan utama untuk transformasi sistem. Jadi dalam 11 anjakan utama untuk transformasi sistem ni adalah untuk mencapai aspirasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan kita yang diorang merancang untuk aspirasi ini dilaksana secara berperingkat dalam 3 gelombang. Diorang telah asingkan peringkat-peringkat ni dalam 3 gelombang. Okey. Untuk anjakan yang pertama ialah kita perlu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Jadi pihak kementerian perlulah memberi akses yang sama rata lah kepada setiap murid dan juga setiap guru tanpa sebarang perbandingan ataupun tanpa sebarang perbezaan lah. Jadi pihak kementerian perlu bersikap adil terhadap setiap pihak. Contohnya dengan memberi peruntukan yang sama kepada setiap sekolah untuk memastikan setiap program sekolah dapat berjalan dengan lebih lancar. Baiklah, Adawiyah tahu tak anjakan kedua negara kita? Anjakan kedua ialah memastikan setiap murid profession dalam bahasa Melayu, murid ni fasih dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi untuk kukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ni sambil meningkatkan lagi penguasaan BI sebagai bahasa antarabangsa macam program BMI. Macam program IPG ada. Jadi program tu sesuai dengan ajakan kedua kita kan? Sangat sesuai sebab program tu apa maksud dia? Memperkasakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. MBI. Okey. Untuk ajakan ketiga pula ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Jadi diorang nak terapkan setiap murid-murid, anak-anak Malaysia, anak-anak madani ni untuk mempunyai setiap nilai-nilai murni yang baik. Contohnya bersobat santun, bekerjasama dan sebagainya. Jadi Adawiyah nak tambah ajakan yang keempat. Ajakan yang keempat ialah transformasi keguruan sebagai profession pilihan. Jadi murid ni bukan hanya akan cemerlang dalam akademik tapi juga jadi untuk menjadikan profession guru ni lagi menarik dengan latihan, pembangunan kerjaya dan insentif yang sesuai. Jadi kerajaan perlu sediakan untuk macam kita sekarang program IPG, kerajaan tarik minat untuk guru, untuk orang-orang luar jadi cikgu. Jadi murid yang daripada sekolah menengah untuk minat jadi cikgu, orang asah dekat IPG ni. Betul? Jadi untuk ajakan kelima ialah untuk memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Jadi dalam ajakan ni diorang nak setiap guru-guru ni ada kepimpinan yang baik lah untuk
memimpin anak-anak pelajar dalam kelas nanti, ataupun untuk jadi guru besar kat sekolah. Jadi seterusnya untuk ajakan ke-6, Dawiyah boleh tahu apa ajakan ke-6 Untuk kita? ajakan ke-6 ni ialah untuk mengupaya JPN dan PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan murid. Jadi macam pemberian autonomi lebih luas kepada pihak sekolah dan daerah supaya keputusan ini sesuai dengan konteks setempat. Faham. Jadi Yang ketujuh, yang ketujuh pula ialah untuk memanfaatkan lagi ICT bagi meningkatkan lagi kualiti pembelajaran di Malaysia. Jadi daripada dulu kita ada sempat tak dengan sistem fraud BLE waktu dekat sekolah rendah? BLE sempat kan? Fraud BLE. Jadi sistem tu diteruskan pula pada masa kini dengan Delima. Sekarang kita ada ID Delima kan. Jadi diteruskan dengan sistem yang lebih baik lah. Jadi untuk ajakan ke-8 pula ialah untuk mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Jadi untuk ajakan ke-9 ada tahu? Ajakan ke-9 ialah kerjasama antara ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara menyeluruh. Jadi semua pihak ni akan terlibat secara aktif dalam menyokong dan memperkukuhkan sistem pendidikan lagi. Betul. Jadi untuk ajakan ke-10 pula ialah dengan memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Jadi seperti kita tahu setiap tahun kementerian mesti akan bagi peruntukan kan kepada setiap sekolah untuk membuat aktiviti, memperbaiki sekolah dan sebagainya. Jadi pihak sekolah terutamanya guru besar perlulah memastikan setiap ringgit yang telah diberikan diamanahkan mestilah digunakan dengan baik kepada murid itu. Kita perlulah ada integriti yang tinggi lah, terutama sekali guru besar dalam dalam menyusun penggunaan kewangan di sekolah. Jadi untuk ajakan terakhir ialah meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung. Jadi pentadbiran pendidikan ni perlu lagi terbuka. Laporan pencapaian perlu telus. Cikgu perlu jujur. Cikgu kalau boleh jangan pilih kasih dengan murid. Jangan kalau ada murid kegemaran yang akan macam lagi kesian bagi markah lebih. Tak adil. Dan pentadbiran ni perlu lagi mudah untuk macam laporan tu mudah diakses macam sistem SAPS. Baiklah, itu saja untuk kandungan yang pertama. Bye. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan tentang kesan perkembangan pendidikan. Baiklah, kesan pendidikan apabila ekonomi negara menjadi positif ialah pendidikan dapat menjadi investasi nasional untuk meningkatkan lagi kualiti sumber daya manusia iaitu Human Capital Theory bagi menyokong lagi pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, apabila ekonomi negara menjadi positif, ini dapat meningkatkan lagi produktiviti di mana pendidikan dapat meningkatkan lagi produktiviti buruh dan secara langsung dapat memacu pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Contohnya, apabila produktiviti buruh Malaysia meningkat dari 1.8% pada tahun 1995 ke tahun 2000 kepada 2.8% pada 2000 hingga 2005. Tetapi rekod data ini masih rendah berbanding dengan negara China, Korea dan Singapura. Baiklah, kesan kepada pendidikan jika ekonomi negara negatif ialah wujudnya pengangguran siswazah di mana berlakunya peningkatan institusi pengajian tinggi menyebabkan lambakan graduan over education yang menyebabkan berlakunya inflasi pendidikan di mana pulangan bersih pendidikan berkurangan dan upah penalti di mana graduan menerima gaji yang lebih rendah berbanding mereka sepatutnya terima. Seterusnya, wujud juga brain drain di mana tenaga kerja mahir berhijrah ke luar negara disebabkan oleh gaji dan faedah yang kurang menarik di dalam negara kita. Selain itu juga kekurangan prospek kerjaya khususnya dalam bidang R&D
Dan juga isu ketidakadilan sosial menyebabkan ramai tenaga kerja mahir negara mula berhijrah keluar negara untuk mencari peluang yang lebih baik. Seterusnya, wujud juga pengurangan kemiskinan kerana pendidikan ini adalah salah satu solusi untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi. Walau bagaimanapun, hanya pendidikan menengah dan tinggi sahaja yang mempunyai kesan signifikan yang mendalam dalam hal ini. Hal ini juga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lagi pendapatan secara substansial. Baiklah, seterusnya kesan sosial dan kemasyarakatan. Pendidikan ini dapat meningkatkan taraf diri suatu masyarakat. Contohnya, apabila individu mempunyai pendidikan yang tinggi, dia akan lebih dihormati dan disanjung. Namun, kajian menunjukkan bahawa kurikulum yang tidak diiktiraf secara formal boleh menyebabkan mobiliti tersebut mendatar ataupun menurun. Seterusnya, pendidikan juga dapat menjadi penanda aras yang terpenting dalam kualiti hidup seseorang. Hal ini kerana pendidikan dapat meningkatkan lagi kesedaran tentang kesihatan dan pengurusan ekonomi keluarga. Namun, inflasi pendidikan iaitu school fees yang terlalu tinggi boleh menjadi penghalang kepada pelajar untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Akhir sekali, pendidikan civic dan kewarganegaraan dapat membentuk warga negara yang patriotik dan bertanggungjawab. Strategi seperti hands-on, seperti khidmat masyarakat, penting untuk mengaplikasikan ilmu dan membina kesedaran sivik. Jadi pendidikan ini dapat membina sivik dan juga kewarganegaraan seorang rakyat. Baiklah, seterusnya kesan teknologi dan inovasi dalam pendidikan ialah ia dapat memberikan revolusi dalam pengajaran dan pembelajaran dengan e-learning, aplikasi pembelajaran, simulasi dan juga AR, augmented reality ataupun virtual reality serta kecerdasan buatan iaitu AI yang dapat meningkatkan lagi akses dari kualiti pembelajaran yang boleh membantu pelajar dalam pendidikan. Seterusnya, kesan teknologi dan inovasi juga dapat memberi kesan negatif. Contohnya, penggunaan gadget yang berlebihan boleh memberi implikasi negatif terhadap perkembangan sosial kanak-kanak. Hal ini menyebabkan kanak-kanak akan lebih kurang komunikasi, masalah kurang tumpuan dalam kelas dan juga mereka akan lebih bersikap introvert. AI juga mampu membawa risiko penyebaran informasi yang salah atau bahkan informasi palsu yang dapat menyukarkan guru untuk menilai prestasi pelajar, terutamanya pelajar di institut pendidikan tinggi lah. Seterusnya ialah dasar pendidikan yang ditambah baik bagi mencapai matlamat dalam FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan FPG, iaitu Falsafah Pendidikan Guru. Yang pertama dasar utama FPK dan FPJ. Jadi matlamat utama sistem pendidikan negara ni adalah untuk memastikan pendidikannya berjalan secara berterusan dan berkesan dalam memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Jadi FPK berfungsi sebagai dasar utama yang mendasari sistem pendidikan di Malaysia. Seterusnya FPG. FPG di Malaysia merupakan satu dokumen penting yang merangkumi prinsip dan nilai yang perlu diterap oleh para pendidik. Jadi objektif utama falsafah pendidikan guru ni adalah untuk melahirkan generasi yang cemerlang, yang gemilang dan terbilang selaras dengan aspirasi negara untuk menjadi bangsa yang berpengetahuan dan berdaya saing di peringkat global. Jadi terdapat beberapa objektif yang spesifik terhadap FPG ini. Yang pertama, menyediakan generasi berilmu dan berketerampilan. Yang kedua, meningkatkan kualiti pendidikan. Yang ketiga, melahirkan guru yang berkualiti. Yang keempat, menjunjung aspirasi negara. Dan yang kelima, pendekatan pendidikan yang holistik. Seterusnya, prinsip dasar yang ditambah baik berasaskan FPK dan FPG. Yang pertama, keseimbangan yang holistik. Jadi pendidikan ni tidak boleh hanya tertumpu pada akademik, tapi aktiviti co-curriculum, sukan, seni dan program kerohanian juga penting. Jadi FPG ni menekankan pendidikan holistik yang merangkumi semua perkembangan ni. Yang kedua, pembangunan insan. Pembangunan insan ni fokus pada pembangunan yang seimbang, yang berakhlak mulia dan berilmu selaras dengan nilai-nilai murni. Jadi FPG juga menekankan pendidikan berasaskan nilai seperti integriti, kejujuran dan tanggungjawab. Yang ketiga, inovasi dan kreativiti. Ini untuk menggalakkan pemikiran kritis, inovatif dan kreativiti dalam proses pembelajaran. Jadi murid ni perlu dipupuk untuk berfikiran di luar kotak supaya mampu bersaing di peringkat global.
FPG juga menuntut guru menggunakan kaedah inovatif seperti pembelajaran kolaboratif, digital learning dan projek kreatif. Yang keempat, pendidikan untuk semua, akses untuk semua pelajar, murid. Jadi untuk memastikan tiada diskriminasi yang berlaku dalam semua lapisan masyarakat seperti yang tinggal di bandar, di luar bandar, OKU dan orang miskin, mereka ni mesti mendapat pendidikan yang berkualiti. Jadi guru ni perlu berlaku adil dan memastikan pendidikan inklusif ni dijalankan. Dan yang kelima, yang terakhir, kebangsaan dan perpaduan. Dalam sistem pendidikan ini mesti menjadi medium perpaduan rakyat yang berbilang kaum melalui bahasa kebangsaan, nilai toleransi dan kerjasama. Jadi guru berperanan untuk memupuk identiti nasional dan semangat cinta akan negara dalam kalangan murid. Seterusnya, dasar perundangan dan pelaporan yang mengukuhkan lagi FPK ni. Yang pertama, laporan Razak 1956 yang diketuai oleh Tun Abdul Razak bin Husin sendiri. Jadi matlamat laporan ni adalah untuk menjadikan pendidikan ni sebagai alat penyatuan kaum. Tindakan yang dalam laporan ni ialah bahasa Melayu ni sebagai bahasa pengantar utama, kurikulum yang sama untuk semua aliran. Jadi ini sejajar dengan matlamat FPK untuk melahirkan insan yang menyumbang kepada keharmonian sosial dan negara. Yang kedua, laporan Rahman Talib 1960. Dalam laporan ini, penekanan kepada pendidikan vokasional supaya pelajar lebih berkemahiran dalam kerja. Dalam laporan ini juga menekankan pendidikan rendah secara percuma. Ini dapat menyokong pembangunan insan yang menyeluruh dan seimbang seperti yang disasarkan dalam FPK. Yang ketiga, Akta Pendidikan 1996, iaitu Akta 550 yang menetapkan semua sistem pendidikan mesti berlandaskan FPK. Dalam akta ni mengandungi elemen seperti pendidikan wajib untuk tahap rendah untuk semua murid 6 hingga 12 tahun. Seterusnya, pendidikan teknikal dan vocational atau TVET untuk melahirkan tenaga kerja mahir dan penyelarasan kurikulum di sekolah kebangsaan dan swasta. Semuanya ni untuk memastikan keseragaman pendidikan yang mampu melahirkan model insan yang berkualiti tinggi. Seterusnya, dasar pelaksanaan dan inisiatif guru dalam penambahbaikan pedagogi. Aspek yang pertama ialah kepelbagaian. Jadi, guru di sini guru boleh meraihkan murid yang pelbagai bangsa, agama, bahasa dan latar belakang. Contohnya semasa sambutan perayaan sekolah dan aktiviti silang budaya. Kaitannya dengan FPK ialah untuk memupuk perpaduan dan keharmonian. Yang kedua, kaitannya dengan FPG ialah guru ni berperanan sebagai ejen integrasi sosial dan budaya pelajar. Yang kedua ialah pembentukan sahsiah. Jadi melalui pendidikan, nilai, aktiviti kokurikulum dan program komuniti seperti program anti-buli atau ceramah integriti atau sukarelawan. Jadi kaitan dia dengan FPK ialah membina insan yang berakhlak. FPG pula guru ni teladan dalam menanam nilai murni. Seterusnya, pengajaran yang berfokuskan pelajar. Jadi di sini guru boleh menggunakan pendekatan differentiated learning iaitu mengikut tahap kebolehan murid. Contohnya murid yang lemah diberi bimbingan tambahan oleh guru. Manakala murid yang cerdas diberi cabaran tambahan, diberi latihan lebih daripada murid yang lemah, murid yang biasa. Kaitannya dengan FPG ialah guru ni mesti memahami keperluan individu murid, bukan hanya mengajar bercakap sahaja tapi menilai murid dari segi mereka boleh atau tidak dan mengikut tahap murid. Seterusnya, integrasi teknologi iaitu ICT. Di sini guru boleh menggunakan Google Classroom, Kahoot, Canva atau VR untuk pembelajaran interaktif. ICT juga menjadikan murid ni aktif, kreatif dan fleksibel dalam kelas. Selaras dengan FPK yang menyediakan murid untuk menghadapi dunia moden yang semakin mencabar. Dalam FPG pula guru ni perlu menguasai pedagogi berasaskan teknologi ICT. Yang terakhir, pembelajaran berasaskan projek. Di sini murid bekerjasama menghasilkan produk atau projek seperti ekosekolah atau inovasi sekolah. Ini memupuk kepimpinan, kerjasama, kreativiti dan pemikiran kritis. Seperti dalam FPK untuk melahirkan murid yang insan kreatif dan penyelesai masalah. FPG pula melahirkan guru yang perlu mendidik melalui pengalaman autentik, bukan hanya teori.
kami berdua akan menggunakan Google Meet sebagai medium untuk pembentangan bagi hubungan perkembangan pendidikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan serta hubungan perkembangan pendidikan dengan falsafah pendidikan guru. Jadi, saya Nur Tasnim akan mula terlebih dahulu tentang hubungan perkembangan pendidikan dengan FPK. Okay, slide seterusnya. Baiklah, di sini kita dapat lihat slide mengenai evolusi dasar pendidikan berdasarkan FPK. Jadi, dasar pendidikan ni bermula dengan pengubalan falsafah pendidikan negara pada tahun 1988 di mana pengubalan falsafah pendidikan negara ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara yang telah menggantikan matlamat Laporan Razak 1956. Seterusnya, ia bergerak pula kepada Akta Pendidikan dan Penjenamaan Semula pada tahun 1996 di mana falsafah pendidikan negara ini telah dijenamakan semula sebagai falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Jadi Akta Pendidikan 1996 ini telah digubal selaras dengan prinsip FPK. Jadi pada tahun 1996 ini berlaku penjenamaan semula FPN kepada FPK. Jadi pada tahun 2001 di sini berlakunya konsep sekolah wawasan di mana dalam konsep ini adalah untuk memupuk perpaduan kaum selaras dengan aspek emosi dan rohani dalam FPK. Dan terakhir sekali pada tahun 2013 hingga 2025 iaitu berlakunya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM di mana pelan ini adalah satu pelan komprehensif yang telah menggariskan 11 anjakan strategi untuk mentransformasikan sistem pendidikan berlandaskan FPK. Next. Baiklah, jadi sekarang ni kita dapat lihat satu carta perbandingan mengenai nisbah waktu formal bagi tingkatan 1 hingga tingkatan 3 berdasarkan kepada Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 9 2016 daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia berfokus kepada kurikulum yang bersepadu. Jadi, oleh hal demikian, kerana FPK memastikan kurikulum tidak hanya tertumpu kepada akademik semata-mata, tetapi ia juga berkait dengan pembangunan sasiah dan juga kemahiran insaniah melalui aktiviti kurikulum yang seimbang. Jadi kita dapat lihat di carta perbandingan ini, kita dapat lihat terdapat 3 komponen iaitu komponen akademik teras sebanyak 78.5%, komponen pembangunan sasiah dan nilai 12.4% dan juga komponen kurikulum dan sukan 9.1%. Jadi setiap kurikulum ini, setiap komponen ini digabungkan untuk memastikan kurikulum itu menjadi suatu kurikulum yang bersepadu. Seterusnya. Baiklah, di sini dalam slide menunjukkan tentang peningkatan akses dan kualiti pendidikan. Jadi berdasarkan dasar-dasar yang telah saya terangkan sebentar tadi, telah berjaya meningkatkan kadar enrolment pelajar di semua peringkat pendidikan. Hal ini kerana untuk memastikan pendidikan berkualiti ini sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Jadi, dasar-dasar yang telah berlandaskan FPK ini telah berjaya meningkatkan lagi kadar enrolment pelajar di semua peringkat dan memastikan semua pendidikan ini berkualiti untuk semua. Jadi kita dapat lihat kadar enrolment menengah ini mula meningkat bermula pada tahun 1990 hingga 2025. Jadi dalam tempoh 33 tahun kita dapat lihat bahawa Malaysia telah berjaya mencapai peningkatan yang lebih daripada 50% dalam kadar enrolment menengah dan memastikan hampir setiap remaja mempunyai akses kepada pendidikan yang berkualiti sejajar dengan matlamat FPK untuk melahirkan insan seimbang. Okey, seterusnya. Baiklah, untuk slide yang terakhir itu tentang slide mengenai kadar kebolehpasaran graduan. Jadi, kita dapat lihat di sini bahawa lulusan sistem pendidikan negara kita yang dibentuk oleh FPK menunjukkan bahawa kadar kebolehpasaran graduan ini semakin tinggi dari tahun ke tahun. Jadi, hal ini menyebabkan pembangunan ekonomi negara dapat lebih meningkat dengan lebih pesatlah kerana graduan-graduan negara kita lebih mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. Jadi, menyebabkan mereka boleh bekerja di negara luar dan sebagainya. Jadi, kita dapat lihat peningkatan yang amat ketara daripada tahun 2018 sehingga tahun 2024.
Seterusnya. Baiklah, seterusnya ialah dengan perkembangan pendidikan dengan falsafah pendidikan guru FPG. Yang pertama, falsafah pendidikan kebangsaan sebagai asas penghubung sistem pendidikan dan falsafah guru. Jadi, FPK tadi memberi gambaran besar tentang matlamat pendidikan untuk melahirkan insan seimbang dan harmoni. Jadi, FPG pula untuk menjadi panduan khusus kepada guru bagaimana guru hendak mencapai matlamat melalui pengajaran, bimbingan, teladan dan nilai profesionalisme guru. Jadi, guru ni ibarat ejen pelaksana yang menjelmakan, yang mengaplikasikan FPK itu dalam bilik darjah. Jadi, untuk yang pertama ialah Akta Falsafah. Akta Pendidikan 1996 atau Akta 550 memperuntukkan bahawa segala dasar kurikulum dan pelaksanaan pendidikan di Malaysia ni mestilah berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi di sini setiap aspek sistem pendidikan ni sama ada pentadbiran, kurikulum maupun latihan guru perlu berpaksi kepada matlamat FPK untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Kerana itu FPK ni menjadi teras utama yang menghubungkan undang-undang apa tadi dengan amalan di sekolah dan institusi. Seterusnya FPG ni selari dengan FPK. Jadi falsafah pendidikan guru ni digubal untuk memastikan tugas dan tanggungjawab guru ni bergerak seiring dengan hala tuju FPK. Guru ni dianggap sebagai pelaksana utama falsafah ini. Justru FPG ni menekankan pembentukan guru yang berilmu, berakhlak mulia, progresif serta mampu untuk membimbing murid ke arah pencapaian matlamat FPK. Jadi hubungan ni menunjukkan bahawa FPG ni bukan sahaja menyokong FPK tapi juga menjadi panduan profesionalisme keguruan supaya aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan secara berkesan. Seterusnya, keselarasan matlamat pembentukan insan seimbang. Matlamat FPK seperti yang Tasnim jelaskan sebelum ini menegaskan usaha melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan berlandaskan kepercayaan serta kepatuhan kepada Tuhan. Jadi ini menjadi asas kepada semua dasar dan pelaksanaan pendidikan di Malaysia. Jadi FPG dalam prinsipnya secara langsung menyokong matlamat yang pertama pendidikan holistik. Jadi prinsip dalam FPG ni selari dengan FPK sebab FPG ni melihat pendidikan sebagai satu proses menyeluruh. FPK ni. Jadi guru ni bukan sekadar menyampaikan ilmu, pengetahuan tapi juga berperanan untuk membangunkan potensi murid dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Jadi hal ini membolehkan murid mencapai keseimbangan sebagaimana yang ditekankan dalam FPK. Yang kedua ialah pendidikan berasaskan nilai. Selain itu, FPG ni turut FPG menekankan pemupukan nilai-nilai murni seperti integriti, kejujuran dan tanggungjawab dalam kalangan pelajar. Jadi nilai ini penting untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia sekaligus menyokong matlamat FPK tadi dalam melahirkan warga negara yang bukan sahaja cemerlang akademik tapi juga beretika, bermoral dan bertanggungjawab terhadap masyarakat serta negara. Yang ketiga, peranan guru dalam melaksana dasar perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan di Malaysia ni melalui pelbagai laporan rasmi dan akta seperti Akta Pendidikan 1996 tadi. Perkembangan ni telah menetapkan arah tuju akta dan laporan tadi itu telah menetapkan arah dan tujuan sistem pendidikan negara dalam. Jadi dalam konteks ni, guru ni merupakan ejen pelaksana utama yang menghubungkan dasar tadi dengan realiti di bilik darjah. Jadi tindakan guru yang dipandu oleh FPG, falsafah pendidikan guru, memastikan matlamat FPK, falsafah pendidikan kebangsaan dapat direalisasikan secara berkesan. Jadi yang pertama, pelaksanaan kurikulum. Guru ni bertanggungjawab melaksanakan kurikulum kebangsaan yang digubal berlandaskan FPK dan disokong pula oleh peruntukan undang-undang dalam Akta 1996.
Akta Pendidikan 1996. Jadi melalui peranan ini, guru ni bukan sahaja menyampaikan kandungan ilmu, tapi juga menyesuaikan strategi pengajaran dengan keperluan murid supaya proses pembelajaran mereka lebih bermakna dan inklusif. Yang kedua, pembinaan sahsia. Jadi di samping aspek akademik tadi, guru yang berpandukan FPG juga turut berperanan membentuk sahsia murid. Jadi nilai-nilai murid seperti disiplin, tanggungjawab, hormat menghormati, dan kerjasama ditanam melalui pengajaran, bimbingan serta aktiviti co-curriculum. Jadi hal ini selaras dengan tujuan FPK untuk melahirkan insan yang seimbang, yang bukan sahaja cemerlang dalam ilmu pengetahuan tapi juga berakhlak mulia dan dapat menyumbang kepada keharmonian serta kemakmuran masyarakat. Slide yang terakhir ialah penekanan terhadap pembelajaran abad ke-21. Jadi perkembangan pendidikan masa kini ni memberi penekanan kepada inovasi, kreativiti dan penguasaan kemahiran abad ke-21. Jadi bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara serta cabaran global, FPG ni berperanan untuk memastikan guru mampu membimbing murid supaya murid ni memiliki kemahiran yang relevan selari dengan aspirasi FPK seperti pembelajaran sepanjang hayat. Jadi dalam FPG, guru mendorong murid untuk menjadi individu yang berdaya tahan dan sentiasa berusaha meningkatkan ilmu serta kemahiran mereka. Jadi sikap ini penting bagi membolehkan generasi muda menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan dunia pekerjaan. Yang kedua, inovasi dan kreativiti. FPG, falsafah pendidikan guru ni menggalakkan guru untuk mengaplikasikan pendidikan pengajaran yang mengasah daya fikir kritis, kreativiti serta kemahiran menyelesaikan masalah. Kaedah seperti pembelajaran berasaskan project-based learning atau PBL, kolaborasi kumpulan dan penggunaan teknologi digital mampu membentuk murid yang inovatif. Usaha ini selaras dengan FPK jugalah, iaitu menekankan perkembangan yang holistik untuk melahirkan insan yang berilmu serta bersedia menghadapi cabaran masa depan. Baiklah, itu sahaja untuk tajuk ini, topik ini. Kenapa ni Adawiyah? Kau dah siap belum tugasan yang Puan Huda bagi minggu lepas? Aku dah hantar dia punya Puan Huda punya tugasan tadi kat Google Classroom. Belum. Kat rumah aku tak ada internet. Ya aku sangat kau tak ada internet. Kadang-kadang kena panjat bukit dekat belakang rumah aku. Gunung Kinabalu? Kau kena panjat? Takkan kau kena panjat Gunung Kinabalu? Gunung lain. Gunung lain. Baru dah dapat line. Telefon ni pun kena kongsi dengan adik-adik aku. Oh, faham. Patutlah kau selalu hantar tugasan lambat. Lepas tu kena aim dengan Puan Huda sebab hantar lambat. Lepas tu, tapi kan aku ada dengar yang KPM diorang ada bagi pinjaman tau untuk kita pelajar IPG untuk pinjaman tablet. Betul ke? Betul! Tak kemain-main ke? Lagi-lagi untuk umur AB40 diorang bagi. Lepas ni, aku rasa kau dah tak payah pakai dah tablet kau ni. Kau boleh bagi kat adik kau je. Kalau ada tablet, mesti jadi percuma dekat kampung nanti. Aku boleh buat kerja tau. Kalau balik aku boleh buat kerja. Tak payah dah lagi nak susah-susah panjat bukit. Betul tu, aku setuju. Cikgu, kita punya lecturer pun cakap dan nanti kita akan guna pembelajaran bercampur. Maksudnya nanti ada masa kita akan gunakan waktu online dan ada masa lecturer tu akan bagi bahan bercetak. Jadi semua murid boleh ikutlah pembelajaran tu. Tak kira kita kat bandar ataupun kat luar bandar. Betul tu. Baru ada untuk semua murid. Baiklah. Demikian adalah lakonan daripada kami menerangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh murid pada masa kini. Jadi cabaran yang timbul adalah cabaran
di antara wujudnya jurang digital dan infrastruktur. Jadi di sini apabila kita melihat bahawa teknologi pada masa kini semakin maju, kan Adawiyah? Jadi namun masih terdapat ketidaksamaan akses peranti dan internet antara murid-murid, terutama sekali murid di bandar dan juga murid di luar bandar. Jadi murid bandar, terutama sekali murid-murid di Kuala Lumpur, biasanya lebih mudah mendapat akses peranti dan juga mereka lebih berpeluang untuk mendapat internet yang berkelajuan tinggi berbanding dengan murid-murid yang tinggal di luar bandar, macam situasi Adawiyah lakonkan sebentar tadi. Jadi murid-murid ini selalu berdepan dengan masalah liputan internet, kekurangan peranti digital dan sebagainya. Jadi kekangan ini bukan sahaja menjejaskan penguasaan ICT murid, malah ini dapat mewujudkan lagi jurang di antara pencapaian akademik murid luar bandar dan bandar. Kerana di sini setiap murid tidak mendapat mengikuti PDP secara digital dengan berkesan. Contoh, aku nak bagi contoh Boleh. Macam kalau masa kita PDPR ke rumah. Oh dulu waktu COVID. Macam murid pedalaman lah, macam kat Sabah yang terpaksa panjat bukit macam aku tadi. Aku dapat internet untuk siapkan kerja rumah. Lepas tu ada juga yang terpaksa kongsi telefon, macam susah lah kan. Lepas tu benda tu menyebabkan mereka tidak dapat ikut kelas secara macam hari ni ada kelas, esok ada kelas. Macam adik-beradik kita nak guna juga. Macam situasi kita kena ni, share, kena kongsi. Situasi macam ni menunjukkan bahawa jurang digital dan infrastruktur ni masih menjadi cabaran besar dalam pendidikan. Betul. Macam di luar bandar. Kalau di bandar mungkin okey lah. Okey. Baiklah. Jadi berdasarkan cabaran yang kita dengar sebentar tadi, kita telah mensenaraikan beberapa cadangan yang kita boleh lakukan. Antaranya, cadangan pertama ialah KPM perlulah memperluaskan lagi liputan internet secara percuma di kawasan pedalaman agar semua murid tidak perlu lagi lah bersusah payah untuk mencari capaian internet. Ya, Adawiyah ada cadangan? Aku rasa macam kerajaan boleh wujudkan program pinjaman peranti macam kita bagi contoh tadi, lakonan macam tablet atau komputer riba untuk murid yang kurang berkemampuan seperti D40 supaya murid ni dapat mempunyai peluang sama dalam pendidikan. Betul, setuju. Baiklah, untuk cadangan yang terakhir, saya mencadangkan untuk menggalakkan lagi PDP secara bercampur ataupun kita boleh panggil dalam bahasa Inggeris blended learning, iaitu di mana gabungan pembelajaran dalam talian dan juga luar talian yang supaya proses PDP ni tidak berlaku dan tidak terlalu bergantung kepada internet sepenuhnya. Jadi macam kelas hybrid kita lah, ada yang face to face, ada yang kena online macam tu. Okey, itu saja untuk cabaran pertama. Assalamualaikum Adawiyah. Waalaikumsalam cikgu. Adawiyah, apa khabar hari ni? Khabar baik. Okey, baiklah, hari ni cikgu ada bawa tablet. Cikgu akan paparkan slide yang cikgu sediakan untuk Adawiyah. Okey, jadi Cikgu, tajuk yang kita ajar hari ni adalah tajuk ABC. Okey, ABC. Okey. Adawiyah tengah Okey, cikgu nak tanya Adawiyah. Ni huruf apa? A. cikgu. A. A. A untuk ayam. Ayam. Okey, B untuk Bola. Okey, ni huruf apa? Huruf apa? Cikgu, saya nak tanya boleh? Kenapa? Kenapa kita tengok benda ni je? Bosan lah, ngantuk. Alah, Adawiyah ngantuk ke? Macam mana cikgu nak buat ni? Okey. Cikgu minta maaf, cikgu buat Adawiyah bosan. Tapi cikgu baru je belajar tentang guna PowerPoint. Tapi sebab itulah cikgu punya slide ni bosan. Sebab cikgu baru belajar. Tapi minggu lepas cikgu dah join. Dah sertai satu kursus gamifikasi. Jadi cikgu nak guna. Jadi cikgu nak guna lah satu aplikasi ni, nama dia Kahoot, untuk kita main quiz. Main quiz lagi best tau. Macam game ke? Macam game. Oh, mesti seronok. Mestilah seronok. Cikgu Tasnim aja. Mestilah seronok. Takkan tak seronok kan?
Cikgu, cepatlah saya nak main. Okey. Cikgu akan sediakan kuisis, Kahoot untuk kamu dan juga kawan kamu nanti. Jadi bila kamu jawab, cikgu nak kamu semua jawab dalam telefon masing-masing. Okay, jadi Adawiyah boleh minta telefon ibu ke, ayah ke untuk jawab kuis tu. Lepas tu nanti cikgu nak tengok siapa yang paling dapat markah paling tinggi dengan paling cepat. Nanti cikgu bagi hadiah. Nak? Baru menarik cikgu, rasa macam main game tapi belajar. Kan best, lagi seronok. Jadi betul lah. Ini memang hasil perkongsian daripada PLC cikgu dengan cikgu-cikgu lain. Kalau cikgu sentiasa berinovasi dalam pendidik, jadi murid pun akan lebih bersemangat. Betul kan? Betul-betul. Jadi ini jadi cabaran kedua hari ini yang kami akan bincangkan ialah kualiti guru dan latihan. Jadi dalam usaha untuk memperkukuhkan pendidikan digital ni, cabaran ni bukan sahaja terletak pada teknologi, tapi juga kesiapsiagaan guru dalam aspek pedagogi inovatif. Betul. Jadi guru ni kena berinovasi. Kena kreatif. Jangan nak ikut pengajaran yang lama-lama dulu tradisional, membosankan lah untuk murid-murid zaman kini. Tapi kita boleh gabungkan. Betul. Yang lebih kan teknologi. Jadi guru ni ada guru yang hanya tekankan teknologi asas seperti macam PowerPoint, macam lakonan tadi. Betul. Tapi tidak mengubah pendekatan PDP yang lebih interaktif. Jadi macam hal macam ni yang berlaku dekat sekolah ni boleh menyebabkan murid ni menjadi pasif, kurang berespon. Macam yelah, dia sebab dia tengok slide je kan, macam tak ada dia punya interaksi dengan pembelajaran tu. Dia bosan lah. Jadi sedangkan teknologi sekarang ni sedang berleluasa. Jadi sepatutnya dimanfaatkan sebagai alat untuk merangsang pembelajaran yang aktif, kolaboratif dan menyeronokkan. Jadi macam tu. Baiklah, berdasarkan cabaran yang Adawiyah telah kongsi dengan kita sebentar tadi, kita boleh senaraikanlah beberapa cadangan yang kita boleh buat untuk mengatasi cabaran tersebut. Baiklah, cadangan yang pertama ialah kita perlulah meningkatkan kursus pedagogi kreatif kepada guru-guru senior ataupun guru-guru junior lah, untuk memastikan pendidikan lebih kreatif dan berinovasi kepada murid. Contohnya, kursus-kursus yang cikgu boleh hadiri adalah kursus gamifikasi ataupun kursus projek berasaskan masalah, PBL, ataupun pendekatan kolaborasi antara guru-guru untuk memastikan pembelajaran ini terancang dengan lebih menarik. Okay, selain itu, pihak atasan juga boleh macam mewujudkan komuniti pembelajaran profesional PLC yang disebut dalam lakonan tadi. Jadi guru ni dalam kalangan guru, komuniti ni boleh berkongsi amalan terbaik dan idea inovatif yang tersembunyi. Mungkin dia menyelahkan bakat kat sana. Betul. Terusnya cadangan yang terakhir adalah kita guru besar ataupun pihak kementerian bolehlah memberikan insentif ataupun bantuan atau pengiktirafan kepada guru-guru yang aktif mencipta atau mengaplikasikan inovasi PDP. Baiklah, itu saja untuk cabaran yang kedua. Assalamualaikum Cikgu Adawiyah. Cikgu Tasnim. Cikgu sibuk ke ni cikgu? Sibuk, sangat sibuk. Cikgu sibuk ke? Alah. Kenapa? Saya sebenarnya wakil budak kelas saya. Saya nak tanya cikgu, hari ni kita tak ada aktiviti kumpulan ke? Macam cikgu ajar kita orang, macam minggu lepas kan cikgu ajar kita orang aktiviti eksperimen sains. Lepas tu semua kawan-kawan saya semua suka dengan aktiviti tu. Itulah saya tanya cikgu, minggu ni ada lagi tak? Maaf atas cikgu, banyak kerja laporan nak siapkan. Lepas tu data SAPS ni belum masuk lagi. Lepas tu kadang-kadang cikgu rasa lagi banyak isi borang daripada mengajar korang semua ni. Alah, kesiannya kat cikgu. Kalau macam tu kan memang penat lah kan jadi cikgu kan? Betul. Tapi kan cikgu, saya rasa lah kan lebih bagus kalau ada orang lain yang boleh tolong cikgu buat kerja-kerja macam ni. Baik cikgu ajar kita orang kan, daripada cikgu isi-isi borang ni. Betul, kalau sekolah ada pembantu tadbir macam dekat sekolah tu, lagi bagus untuk urus laporan ni. Cikgu boleh
fokus saja korang semua. Lagi satu, kalau sistem pentadbiran sekolah ni lebih mudah dan automatik, cikgu tak perlu habiskan masa lama depan komputer ni. Betul. Saya harap sangatlah kan yang cikgu cakap tu semua jadi kenyataan. Lepas tu, tambah pula kami ni memang suka belajar dengan cikgu. Lagi-lagi bila cikgu ada masa lebih untuk sediakan PDP yang menarik kat kami. Terima kasih. Rasanya itu motivasi untuk cikgu terus bertahan. Baiklah semua, demikianlah antara lakonan yang kami lakukan untuk menunjukkan tentang cabaran yang ketiga. Baiklah, cabaran yang ketiga ialah tentang cabaran mengenai beban guru di sekolah. Baiklah, di sekolah guru ni bukan sahaja bertanggungjawab untuk mengajar semata-mata. Malahan guru tetap terlibat dengan pelbagai tugasan-tugasan luar. Contohnya tugasan pentadbiran, tugasan kokurikulum, contohnya membawa murid-murid ke aktiviti sukan, aktiviti bahas dan sebagainya. Tetapi guru juga perlu menyediakan laporan, ngisi borang data murid, lagi merekod dalam SAPS, iaitu merekod data-data peperiksaan murid. Jadi ini dapat menjejaskan prestasi guru dalam memberi tumpuan untuk mengajar murid di dalam bilik darjah. Jadi keadaan ini dapat menyebabkan kualiti PDP guru terkesan oleh kerana guru yang sebentar tadi lebih banyak meluangkan masa kepada aktiviti-aktiviti yang tidak sepatutnya berbanding dengan aktiviti hakiki, iaitu mengajar. Jadi guru kurang masa untuk menyiapkan kerja pentadbir, kerja-kerja persediaan untuk mengajar dan sebagainya. Jadi contoh macam tadi guru kat sekolah ni lagi banyak habiskan masa bila cuti hujung minggu Sabtu Ahad untuk sediakan laporan semua daripada nak berehat, nak sediakan untuk aktiviti kelas akan datang. So kurang masa untuk rancang aktiviti PDP lah yang menarik supaya pembelajaran tu lagi interaktif. Betul? Jadi berdasarkan cabaran yang kita telah bincang sebentar tadi, antara cadangan yang boleh kita ketahui ialah cadangan pertama, Kementerian Pendidikan perlulah menyediakan pembantu takbir khusus untuk guru untuk mengurus tugasan-tugasan pentadbiran yang tidak berlibatkan dengan akademik. Jadi lepas tu saya rasa kerajaan perlu tetapkan satu laman web untuk guru untuk mudahkan proses pentadbiran. Guru just klik and semua dah tersimpan rapi. Betul. Tak payah nak satu-satu. Betul. Yang lancar, yang tak selalu bug dan sebagainya lah, macam tu. Jadi cadangan yang ketiga adalah pihak kementerian perlulah mengurangkan sedikit beban kerja luar guru berbanding menumpukan lagi banyak masa. Berbanding guru sepatutnya meluangkan lebih banyak masa mengajar kan. Jadi pihak kementerian perlulah mengurangkan aktiviti luar yang melibatkan guru. Jadi guru ni boleh menumpukan perhatian dan menumpukan lebih banyak masa kepada murid dan pengajaran guru akan menjadi lebih berkualiti. Baiklah, itu saja untuk cabaran yang ketiga. Baiklah, secara kesimpulannya, perkembangan pendidikan Malaysia secara berterusan dapat memberi kesan positif dan memastikan semua rakyat mendapat akses kepada pembelajaran dan meningkatkan kualiti modal insan negara. Melalui penambahbaikan dasar pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan atau pendidikan, semuanya ini adalah bertujuan untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Jadi usaha ini telah disokong kuat oleh falsafah pendidikan guru juga yang memastikan tenaga pengajar memiliki pekerti mulia dan kompetensi yang diperlukan untuk mendidik generasi berilmu dan berakhlak untuk menjamin Malaysia yang mempunyai rakyat yang berupaya menghadapi cabaran pada masa hadapan.